Satu laporan baru sedang menimbulkan persoalan tentang sejauh mana perjanjian normalisasi masa depan dengan Israel boleh bertahan. Maklumat yang dibenarkan untuk diterbitkan oleh tentera Israel dilaporkan mendedahkan bahawa satu negara Arab menasihati negara Arab lain untuk terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan Israel dan kemudian jika keseimbangan serantau berubah, melancarkan perang terhadap negara Yahudi itu. Nama kedua-dua negara itu masih dirahsiakan, tetapi pendedahan ini muncul ketika Arab Saudi, Turki dan Pakistan semuanya membina Pakatan Pertahanan Baharu dengan Mesir yang juga dikatakan sedang mempertimbangkan untuk menyertai. Semuanya sedang merubah lanskap serantau di sekitar Israel. Baiklah, kembali ke studio. Ariel, apakah butiran lanjut yang kita tahu tentang apa yang telah dibenarkan untuk diterbitkan? Dan dari perspektif Israel, bagaimana mereka menyikapi pertukaran yang dilaporkan ini? Ya, Nicole, tidak banyak yang boleh ditambah. Kita boleh katakan bahawa negara yang menerima nasihat ini adalah negara yang telah berbincang mengenai penormalan dengan Israel dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Malangnya, kita tidak boleh beritahu lebih daripada itu. Tetapi saya rasa ini menonjolkan kebimbangan yang sangat penting dan nyata yang dihadapi oleh Israel apabila bercakap tentang usaha untuk memperluaskan lingkaran perdamaian. Jelas sekali, Israel mahu berdamai dengan semua jirannya, dengan jiran kepada jirannya, dengan lingkaran ketiga. Itulah yang dicari oleh Israel. Tetapi Israel juga sangat realistik, terutamanya selepas peristiwa 3 tahun kebelakangan ini, yang menunjukkan bahawa itu tidak semestinya mencukupi. Bahawa anda tidak boleh menilai sesebuah negara hanya berdasarkan niat atau niat yang dianggap, tetapi juga berdasarkan tindakan. Jadi saya rasa ini adalah isyarat daripada pihak Israel bahawa mereka mempunyai keraguan yang sah apabila melibatkan diri dalam rundingan damai atau bahkan perbincangan keselamatan. Dalam hal itu dengan mana-mana negara lain di sekelilingnya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu sentiasa diingat oleh semua pihak yang terlibat, sama ada anda adalah pihak pengantara atau pembuat keputusan di Israel, bahawa ini adalah hujah atau kebimbangan yang sangat sah yang dimiliki oleh Israel apabila ia berusaha untuk meningkatkan dan memperluaskan lingkaran perdamaian. Bahawa mungkin ada seseorang di pihak satu lagi yang terlibat dalam apa yang dipanggil takia, iaitu cuba menenangkan musuh anda sementara anda mengumpul semula kekuatan, membina semula dan membina tentera dan kemudian menyerang mereka beberapa tahun kemudian. Oleh itu, untuk memastikan perkara ini tidak berlaku, Israel perlu bertindak dengan sangat berhati-hati dan cermat. Dan semua rakan kongsinya yang mahu Israel terlibat dalam rundingan damai atau keselamatan dengan negara lain perlu sangat peka terhadap fakta ini. Baiklah Ruth, saya pasti anda mempunyai perspektif yang menarik untuk dikongsikan. Memandangkan kerja anda melalui Kaukus Parlimen Perjanjian Abraham. Anda telah terlibat dalam beberapa perbincangan ini sebelum Perjanjian Abraham diwujudkan. Adakah ini satu idea yang telah dibangkitkan ketika itu atau adakah ini lebih kepada idea keselamatan baharu disebabkan oleh perubahan landscape di Timur Tengah? Saya rasa kita bukan bercakap tentang konsep keselamatan. Kita bercakap tentang konsep keagamaan dan sumbernya terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya, ia berdasarkan Nabi Muhammad dan perjanjian yang telah dibuat olehnya. Perjanjian itu dipanggil Hudaibiyah. Dan baginda membuat perjanjian dengan orang Yahudi yang tinggal di semenanjung Arab pada masa itu kerana mereka lebih kuat daripada kaumnya. Dan baginda tidak dapat meyakinkan mereka untuk menukar agama mereka kepada Islam dan menjadi Muslim. Dan baginda membuat perjanjian selama 10 tahun, 1 dekad. Namun baginda memungkiri perjanjian itu setelah 2 tahun apabila baginda telah mengumpulkan semula dan menguatkan pasukannya. Dan terdapat pembunuhan besar-besaran yang digambarkan terhadap lelaki, pengambilan wanita sebagai hamba seks, serta kanak-kanak dan sebagainya di Khaybar. Dan ini Khaybar sering disebut dalam banyak pengisytiharan dan perhimpunan yang kadangkala pro-Palestin, anti-Israel dan sebagainya di seluruh dunia oleh golongan Islamis dan lain-lain. Ada yang mungkin tidak tahu maksudnya, tetapi inilah yang dirujuk. Jadi konsep ini telah wujud selama bertahun-tahun, sudah berusia 1,400 tahun. Mana-mana negara harus menambil kira perkara itu. Menandatangani perjanjian dengan musuh semasa mungkin membawa kepada penormalan sepenuhnya dan keamanan yang bermanfaat yang dipanggil hubungan damai dan atau kemungkinan menyusun semula kekuatan untuk berperang. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar real politik. Ia perlu diambil kira, terutamanya di kawasan kejiranan seperti yang sedang dihadapi oleh Israel.
Saya mesti katakan bahawa perjanjian dengan Emiria Arab Bersatu, Bahrain dan Maghribi bukanlah bersifat sedemikian atau sekurang-kurangnya tidak digambarkan sedemikian dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Sebaliknya, ia telah dicirikan oleh visi, kepimpinan dan satu tindakan yang sangat luar biasa baik dari pihak Israel maupun negara-negara tersebut dari segi memberi dan menerima, dari segi keselamatan, geostrategi, ekonomi dan sebagainya. Tetapi itu tidak selalu berlaku dan terdapat konsep ini yang sangat tertanam dalam agama. Mungkin ia tidak sesuai dari segi politik. Ia tidak sedap didengar atau menyenangkan telinga, tetapi ia adalah konsep yang benar-benar wujud. Berdasarkan fakta ini, apakah langkah-langkah pelindungan yang perlu diambil sekiranya Israel ingin memperluaskan perjanjian Abraham atau sekurang-kurangnya mempunyai perjanjian dan kerjasama masa depan yang berbeza dengan beberapa negara jirannya? Pertama sekali, kita perlu nyatakan bahawa terdapat perjanjian dengan Mesir selama lebih 40 tahun, satu pakatan strategik yang telah saya panggil ia sebagai ketiadaan peperangan yang sangat-sangat penting dan bermakna. Tiada normalisasi, tiada hubungan damai yang benar-benar mesra mengikut apa-apa piawaian sekalipun. Terdapat banyak doktrinasi dan hasutan di Mesir. Dengan 120 juta rakyat, Mesir sangat kuat dihasut dan didoktrinkan menentang Israel, namun tiada peperangan. Dan itu sendiri adalah penting. Namun Israel perlu sentiasa berwaspada, ia perlu sentiasa berjaga-jaga, ia perlu kekal kuat. Dan sudah tentu, tangan harus sentiasa dihulurkan untuk hubungan yang lebih mesra sambil sentiasa berwaspada dan berhati-hati kerana beginilah keadaannya. Di sini kita bercakap tentang kecenderungan yang jauh lebih kuat untuk menyusun semula kekuatan, kepura-puraan, sejenis persefahaman dan mungkin juga menyerang Israel selepas seolah-olah memerangkapnya ke dalam slalom. Dan itu lebih rumit. Ya, konsep baru seperti yang pasti anda akan sebutkan. Sementara itu, saya ingin mengalihkan perhatian kita kepada beberapa perkembangan terkini dari Gaza selepas Perdana Menteri Netanyahu yang secara terbuka menolak pelan pelucutan senjata 15 perkara yang disokong oleh AS, menegaskan bahawa IDF tidak akan berundur sehingga Hamas dilucutkan senjata sepenuhnya. Menolak kerangka yang akan mengaitkan pelucutan senjata dengan penarikan balik Israel secara berperingkat. Tetapi Wakil Tinggi untuk Lembaga Keamanan Nikolai Mladenov menyatakan proses itu akan bergerak ke hadapan mengikut sektor dengan setiap peringkat disahkan sepenuhnya dan bukannya berdasarkan kepercayaan. Jadi Ariel Netanyahu yang mungkin secara terbuka menolak rancangan itu, tetapi Mladenov sedang cuba meyakinkan orang awam Israel nampaknya untuk mengatakan bahawa kedua-dua pihak ini sebenarnya mempunyai pendirian yang hampir sama. Adakah itu yang kita lihat sekarang? Mesej awam yang berbeza tetapi di belakang tabir, gencatan senjata dan rancangan itu sedang berjalan seperti yang dirancang. Ya, lihat Nicole, memang banyak kekeliruan mengenai rancangan ini. Kita juga perlu ingat bahawa kita sedang berada dalam musim pilihan raya. Jadi, anda tahu ada putar belit di sana-sini. Ia akan berlaku. Tetapi jika kita lihat secara khusus apa yang dikatakan oleh Mladenov dalam wawancaranya dengan Channel 12, beliau berkata bahawa Pelan Hala 7 itu adalah satu perjanjian antara Lembaga Keamanan Amerika Syarikat dan Hamas. Israel bukanlah pihak dalam perjanjian itu. Ia lebih kepada satu kenyataan hasrat. Sekarang, apabila Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahawa beliau menolak Pelan Hala 7 itu, apakah teks Pelan Hala 7 itu? Teks Pelan Hala 7 itu agak samar-samar dan saya rasa itu disengajakan kerana ia bertujuan untuk membawa Hamas bersetuju selepas 10 bulan mereka enggan berbuat demikian. Dan apa yang dinyatakan dalam teks Pelan Hala 7 itu, ia menyatakan bahawa perlucutan senjata Hamas akan dikaitkan dengan penarikan balik Israel dari jalur Gaza. Tiada sebarang sebutan mengenai urutan perkara-perkara tersebut, menjadikannya sangat samar yang membolehkan Hamas mengatakan bahawa kedua-dua proses itu akan berlaku serentak. Dan kemudian, Lembaga Keamanan mengeluarkan penjelasan bahkan sebelum kenyataan Perdana Menteri Netanyahu dengan mengatakan bahawa bertentangan dengan pelbagai laporan, terdapat urutan yang sangat jelas. Pertama, pelucutan senjata Hamas sepenuhnya yang telah disahkan dan kemudian pengunduran IDF secara berperingkat. Sekarang untuk kenyataan yang terakhir ini. Saya tidak dengar Perdana Menteri Netanyahu menyuarakan penolakannya. Beliau mengatakan bahawa beliau menolak teks Pelan Hala 7 itu yang kemudiannya dijelaskan oleh Lembaga Keamanan dan Israel pun bukan pihak dalam Pelan Hala 7 tersebut. Jadi kita perlu melihat apa yang penting di sini, di terasnya. Di terasnya, Lembaga Keamanan mengatakan dan wakil tertingginya di setiap peringkat dan setiap platform bahawa Israel tidak akan diminta untuk berundur dari jalur Gaza sehingga terdapat pelucutan senjata Hamas yang lengkap dan disahkan.
Jika itu tidak berlaku, maka perjanjian itu terbatal dan kemudian Israel tidak akan diwajibkan untuk berundur. Namun ada satu perkara yang menarik perhatian saya dalam temu bual oleh Mladenov ini. Ia sangat mudah untuk diukur atau untuk anda tahu melaksanakan proses pelucutan senjata Hamas apabila anda bercakap tentang RPG Kalashnikov. Tetapi apabila melibatkan terowong, Mladenov berkata bahawa itu akan mengambil masa 10 tahun. Itu adalah sebahagian daripada pembongkaran infrastruktur ketenteraan Hamas. Jadi apa? Israel tidak perlu mula berundur untuk 10 tahun akan datang. Tidak ada jawapan untuk soalan itu. Tetapi saya rasa sangat jelas apa yang sedang dibentangkan oleh lembaga keamanan yang selari dengan apa yang Perdana Menteri Netanyahu katakan bertentangan dengan kenyataan beliau sendiri yang mengkritik pelan hala tuju itu.